Ramai trader fokus kepada satu benda sahaja, iaitu win rate. Kalau win rate tinggi, mereka rasa strategi itu bagus. Kalau win rate rendah pula, mereka terus buang strategi tersebut. Tapi hakikatnya, win rate sahaja tak cukup untuk tentukan sama ada sesuatu strategi itu profitable ataupun tidak. Dalam video ini, saya akan tunjukkan satu konsep yang jauh lebih penting, iaitu expectancy formula dalam trading. Dan selepas ini, cara anda menilai strategi trading anda akan berubah sepenuhnya. Win rate bermaksud peratusan trade yang menang. Contoh, kalau anda buat 100 trade dan 60 daripadanya profit, maka win rate anda adalah 60%. Nampak tinggi kan? Tapi persoalannya, adakah win rate tinggi bermaksud anda pasti untung? Jawapannya, tidak semestinya. Bayangkan situasi ini. Strategi A memberi anda win rate 80%. Setiap kali menang, anda dapat $10. Tapi setiap kali kalah, anda kehilangan $50. Walaupun anda menang 80% trade, sekali kalah boleh wipe out banyak profit. Inilah kesilapan besar ramai trader. Fokus pada win rate tapi abaikan risk reward ratio. Di sini datangnya konsep expectancy. Expectancy ialah purata keuntungan yang anda boleh jangka untuk setiap trade. Ia menggabungkan win rate dan risk reward ratio. Formula dia adalah seperti berikut. E sama dengan W kali AW dalam kurungan tolak L kali AL dalam kurungan, di mana W adalah win rate, L adalah lose rate, AW adalah average win dan AL adalah average loss. Kalau nilai expectancy positif, strategi anda menguntungkan dalam jangka masa yang panjang. Kalau negatif, anda akan rugi. Jom kita tengok contoh sebenar. Kalau anda ada satu strategi yang kita namakan sebagai strategi B yang memberikan win rate 40%, average win $100, lose rate 60%, average loss $50, kita kira expectancy. Walaupun win rate hanya 40%, strategi ini masih profitable. Ini bukti jelas win rate rendah pun boleh buat duit. Sekarang bandingkan dengan strategi win rate tinggi tadi. Strategi A memberikan expectancy negatif, strategi B memberi expectancy positif. Jadi mana lagi bagus? Jawapannya jelas. Expectancy lebih penting daripada win rate. Kesimpulannya, jangan tertipu dengan win rate yang tinggi. Sebagai trader, anda perlu fokus kepada risk reward ratio, consistency dan paling penting, expectancy. Kalau expectancy anda positif, walaupun win rate rendah, anda masih boleh berjaya dalam trading. Kalau anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan share kepada trader yang lain.